Rahsia jutawan, apa yang mereka lakukan berbeza. Statistik menunjukkan 8 daripada setiap 1,000 orang di dunia ni adalah jutawan. Dengan populasi global 8.1 bilion, ini bermakna ada 62.4 juta jutawan di dunia hari ini. Menariknya, 85% daripada mereka adalah self-made millionaire. Mereka bukan mewarisi harta tapi bina kekayaan dari bawah. Jadi, kalau anda masih berangan-angan nak jadi jutawan tanpa usaha, hentikan dulu. Realiti kejayaan bermula dengan satu perkara utama. Mengurus kewangan dan mula menyimpan. Kenapa ramai gagal menyimpan? Jawapannya mudah. Duit untuk dibelanjakan, emas pula untuk disimpan. Jika anda masih gagal menyimpan secara konsisten kerana duit mudah bocor, bekukan simpanan anda dalam bentuk emas. Emas bukan saja menyimpan nilai tapi juga melindungi kekayaan daripada inflasi dan perbelanjaan impulsif. Bermula dengan matlamat kecil yang realistik, simpan 100 gram emas pertama. 100 gram emas hari ini bernilai hampir RM45,000. Jika anda ada RM45,000, boleh beli terus 100 gram emas. Jika tidak, gunakan akaun Gap Gold Accumulation Program, menabung sedikit demi sedikit sehingga cukup 100 gram pertama. Bagaimana akaun Gap berfungsi? Anda simpan gram emas dalam akaun secara fleksibel. Bila dah cukup, anda boleh keluarkan emas fizikal dalam bentuk goba. Ulang proses ni sehingga anda kumpul lebih banyak emas. Jutawan adalah soal disiplin, bukan nasib. Jadi bagaimana nak jadi jutawan? Jawapannya terletak pada tabiat menyimpan dan melabur dengan bijak. Bila rutin menyimpan emas dah jadi kebiasaan, gelaran jutawan hanyalah persoalan masa. Jika anda dah bersedia nak mulakan tabungan emas, rujuk video yang saya pin di profil 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat, Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Follow.